masa dia tingkatan 5. Seorang kata dia gugurkan kandungan tu dalam tandas hujung blok lama sebab dia takut kena tangkap dengan pihak sekolah ataupun keluarga dia. Dan malam tu dia masuk malam-malam dia pergi sekolah seorang diri. Tapi menurut penjaga sekolah, Pak Gad lah kot kan, dia ditemui terbaring dan tak sedarkan diri dengan darah penuh dekat lantai. Dan kandungan tu tak jumpa. Baby tu tak jumpa pun dekat dalam toilet tu. Ada yang kata Syazah buang baby tu flush dalam mangkuk tandas. Tapi tak tahulah, sebab sejak kejadian tu tandas tu mula jadi tempat yang pelik, kena histeria, budak-budak nampak benda-benda pelik dalam toilet tu. Dan memang kadang-kadang Pak Gad kata selalu dengar bunyi air flush waktu malam dekat dalam toilet tu, walaupun tak ada sesiapa pun. Dan lepas kejadian tu memang tandas tu macam menjadi legenda seram sekolah tu lah. Ramai pelajar cerita benda-benda yang pelik berlaku dekat situ. Ada yang kata kalau masuk tandas tu waktu senja, kau boleh dengar bunyi baby menangis dari dalam salah satu jamban. Kejap aku. Bunyi dia halus tapi cukup jelas untuk buat kau rasa seram sejuk. Dan ada juga yang kata pernah nampak bayangan perempuan rambut panjang berdiri dekat cermin tandas tu. Muka dia pucat, mata dia macam tak ada nyawa, tapi bila kau pusing belakang tak ada sesiapa. Bayangan tu cuma nampak dari dalam cermin. Pelajar senior pula memang selalu nasihatkan junior kalau guna tandas tu jangan pandang lama-lama dalam cermin. Kalau kau pandang lama sangat, kau mungkin nampak dia, tapi tak ada siapa berani nak cerita siapa dia tu. Dan penjaga sekolah yang lama pun pernah ceritalah. Dia kata pernah satu malam dia buat rondaan dekat kawasan blok lama. Masa lalu depan tandas, dia dengar bunyi air mengalir dari salah satu bilik tandas tu. Dia fikir mungkin ada paip bocor, jadi dia masuklah nak periksa. Tapi bila dia buka pintu tandas tu, dia terkejut tengok lantai penuh dengan air warna merah. Masa tu dia terus baca ayat kursi sambil keluar daripada tandas tu. Esok paginya dia balik dengan cikgu disiplin untuk tengok keadaan, tapi semuanya dah kering korang. Tak ada air, tak ada darah. Dan pelajar-pelajar yang berani pun cuba masuk tandas tu pun ada cerita pelik. Ada yang kata kalau kau masuk seorang-seorang dan lama sangat, kau akan dengar bunyi ketukan pintu dekat tandas lain. And ada yang pernah kata kalau masuk tandas tu jangan tinggalkan apa-apa barang kau, sebab ada makhluk yang akan ambil barang-barang orang yang dia suka. Sebab pernah sekali tu ada seorang pelajar tingkatan 3 ni masuk tandas tu waktu rehat. Dia tinggalkan